Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya nak kongsikan satu hartanah iaitu di Kota Damansara, Seksyen 9, yang mana hartanah ini adalah hartanah yang saya sedang pasarkan di pasaran. Jadi hartanah ini harga pasaran yang dibuka adalah 1.5 juta. Dan kita sedang mencari pembeli. Sesiapa yang berminat dengan hartanah ini boleh dapatkan maklumat daripada ruangan komen di bawah. Okey, so dekat sini saya nak tunjukkan pertama, hartanah ini lokasi dia adalah satu lokasi yang strategik, bertempat betul-betul dekat Jalan Rimba Riang 9/3 Okey. Ini adalah lokasi hartanah tersebutlah. Nombor 16 Jalan Rimba Riang 9/3. Okey. Dan lokasi hartanah ini memang strategik, dekat dengan Surau Al-Ulum, Kota Damansara Seksyen 9, yang mana surau ini ada buat solat Jumaat lah pada setiap hari Jumaat. Dan berdepan dengan surau ada Sekolah Kebangsaan Seksyen 9 Kota Damansara, dan juga di bahagian depan sekolah SK Seksyen 9 ada International Pramfield School. Okey. Ini adalah International Pramfield International School. Okey, untuk sekolah rendah dan juga menengah. Dan dekat sini ada juga akses untuk laluan bas untuk pergi ke MRT station kawasan Damansara. Okey, betul-betul di depan ni tertutup dengan pokok di sini. Ada tempat menunggu bas di sini untuk pergi ke MRT station kawasan Damansara yang hanya 2.7 km saja daripada rumah. Jadi kalau anda tak sempat nak naik kereta, tak sempat nak naik kenderaan, anda boleh naik bas juga, hanya 5 minit saja daripada rumah pergi ke MRT station. So sangat-sangat cepat, sangat dekat. Alright. Kat sini saya dekat sini saya Seksyen 9. Okey. Kat sini saya nak bagi tahu kemudahan di sini memang sangat banyak. Dan di samping dia dekat dengan sekolah, dekat dengan surau, dekat dengan international school, dekat dengan public transport. Kawasan ini adalah kawasan yang membangun juga, dan kawasan ini harga pasarannya juga sangat tinggi ya. Okey. So saya akan kongsikan saya punya report harga pasaran bricks. Okey. Residential, dan kita pergi ke mana map bawah. Pergi dekat map. Okay, kita boleh zoom in. Di atas sikit. Kita boleh search dekat sini juga. Jalan Rimba Riang
Okey, di sini saya kongsikan kita punya transaksi Okey, di sebelah kiri saya adalah daripada Bricks.my. Di sebelah kanan saya adalah daripada Edgeprop Epic yang mana dia boleh dapat extract yang lebih detail lagi lah. Sebab apa? Yang ini daripada Bricks. So, apa yang kita boleh nampak di sini, transaksi kalau di sini kita nampak median price adalah RM160 per square feet di kawasan sini, section 9 So kita tunjuk sini section 9 Kota Damansara median price dia 160 hingga RM172 per square feet. Tetapi kalau kita tengok di pada bahagian yang lebih detail, sebab yang ini dia tak dapat terperinci, ada bahagian-bahagian yang ditutup. Kalau di bahagian yang lebih detail dan lebih terperinci untuk rumah teres 2 tingkat di Kota Damansara Section 9, dia punya low adalah tak nampak pula saya. Saya besarkan tak nampak. Okey, low dia RM216, high dia RM552.99. Ini di section 9 Kota Damansara. So ini yang maklumat yang saya dah compilekan, transaksi yang terkini di Jalan Rimba Riang 9/3. Okey. Ada yang dapat jual dengan harga RM419.74 pada 2021. Okey, yang ni dijual pada RM255.33. Okey, nombor 37 Jalan Rimba Riang 9/3. Dan yang ini adalah 9/3A RM441.75. Okey. Yang ini Jalan Rimbang Ria 9/3. Okey. Deretan yang sama juga, nombor 31, RM419.74. Okey, yang ini pada tahun 2020 waktu COVID ni. So kita ambil yang the latest lah. Yang median dan juga high lah. Kenapa kita ambil median dan juga high? Sebab apa? Rumah ni ready to move in condition, fully renovated dan tak ada defect structure defect. Tidak ada. So harga untuk rumah teres 2 tingkat bermula daripada low RM216.5 hingga RM552.99 lah. Ni harga yang tertinggi lah. Jadi untuk median price dia, kita boleh tengok dekat sini average 552.99 tambah dengan 216.05 bersamaan dengan apa ni? Okey, kita buat macam ni lah. Kurungan 552.99 tambah dengan 216.05 tutup kurungan bagi dengan 2. So average dia adalah RM384.52. Ini median price untuk rumah 2 tingkat di Kota Damansara Section 9. So kalau orang akan tanya, Fazal macam mana nak tahu harga? Inilah cara yang sebenar bagaimana kita menganalisa harga pasaran sebenar. Ni bukan agak-agak, ni yang sebenar. Bagaimana banker-banker, valuer mereka membuat analisa. Ini antara kaedah-kaedahnya. Okay. So jadi di sini saya tunjukkan juga kenapa di brick ini dia terlalu jauh beza. Okey, disebabkan yang pertama data dan maklumat di BRICS ini tidak cukup. Sebagai contoh
dia hanya boleh jadi reference sahaja, tetapi bukan satu data maklumat yang lengkap lah untuk kita buat analisa. Sebab bila kita nak buat analisa, kita perlukan maklumat data yang lengkap. Contohnya dekat sini, kalau melalui EPIC daripada HProp, di sini saya dapat maklumat yang lebih lengkap, yang lebih detail. Contohnya, setiap rumah ni transaksinya direkodkan daripada 2023, transaksi yang berlaku iaitu pada 17 April 2023, 2 Mac 2023, 6 Mei 2021. Maksudnya di dalam EPIC HProp ini dia dapat extract up to date from time to time. Bila ada transaksi saja dia akan rekodkan rumah yang mana, berapa harga, berapa square feet, semua condition jenis rumah. Jadi di sini selepas saya buat harga per square feet median price di sini adalah RM384.52. Alright. So rumah yang kita sedang jual sekarang ini harganya dia punya size dia lah. Size dia sebab orang akan tanya, Fazal, macam mana nak tahu dia below market ke above market ke? Ini saya tunjukkan satu contoh pengiraan yang jelas, yang anda boleh buat calculation sendiri tanpa merujuk dengan banker. Kadang setiap bank dia boleh bagi anggaran masing-masing. Sebab apa? Mereka sendiri pun kena berpandukan kepada valuer. Valuer yang akan bagi tahu rumah ni berapa, risk dia berapa. So ni amount yang sesuai untuk bank ambil resiko. So saiz rumah ni adalah 2,300 saiz rumah ni adalah 3,248 square feet kaki persegi dia punya saiz tanah. So kalau dikalikan dengan RM384.52, dia punya value rumah ni 1.2 juta. 1.2 juta. Mana dia punya simbol ringgit ni? Kita tengok simbol ringgit. Format. Number. Ni RM. 1.2 juta. 1.248 juta. Yang ini adalah median price dia. So dekat sini saya tunjukkan ni mid price. Kalau high price dia pula adalah tadi saya bacakan daripada 3,248 kalikan dengan 552.99 so dekat sini harga dia untuk harga yang tertinggi adalah mana RM 1.7 juta. 1.796 juta. Dekat sini dia punya harga tertinggi dia lah. So sekarang ni rumah yang saya sedang pasarkan ini adalah bernilai rumah yang saya sedang pasarkan ni adalah 1.5 juta. So dia punya median price 1.2, dia punya high 1.79 So almost above current market price 1.79. Dia dah dijual, dipasarkan below market value, iaitu
RM300,000 lebih rendah daripada harga pasaran lah. Dan yang ini harga yang saya kirakan ni adalah harga pasaran yang saya tunjukkan ni adalah harga lama lagi harga lama yang ini pada tahun 2023 transaksi setakat 2023 masih harga lama So nak bagi tahu kepada anda semua yang mana yang masih mencari iklan sekejap. Kepada anda semua yang masih mencari-cari rumah di Kota Damansara Seksyen 9, inilah value yang anda boleh tengok So dekat sini nak bagi tahu juga kepada anda rumah yang saya sedang pasarkan sekarang ini condition dia ready to move in, sangat-sangat cantik, sangat awesome dan owner dah pun renovate rumah ni dah lebih RM300,000 kos yang telah di-invest ke dalam rumah ni. Dan rumah ni dijual below market dan investment dah dibuat, initial investment untuk menjaga rumah ni lebih daripada RM300,000. Jadi kepada anda yang memiliki rumah ini, anda mendapat value yang sangat banyak, sangat tinggi So harga pembukaan below market price memang sangat-sangat berbaloi, location sangat cantik, rumah berada di kawasan yang selamat, kawasan yang terjaga, ada security 24 jam, gated and guarded area. Dia bukan kawasan yang orang boleh sesuka hati masuk dengan kereta, dengan lori dan sebagainya. Ada orang yang menjaga, yang mengawal kawasan di sini dan berpengawal, ada pengawal. Kalau anda boleh nampak di sebelah sini, kiri ni ada pondok pengawal dan ada barrier, ada boom gate untuk masuk keluar, ada access card yang perlu di-tap dan bayaran maintenance untuk security hanya RM80 sebulan sahaja untuk keselamatan. Jadi di sini sangat pentinglah untuk anda tahu kelebihan-kelebihan di samping lokasi yang strategik, harga yang munasabah, reasonable dan dapat value tambahan di rumah ini. Saya akan bawa anda masuk ke dalam. Sebelum itu saya akan explain sedikit tentang condition keadaan terkini di rumah. Ini adalah gambar yang terkini yang saya kongsikan, yang mana keadaan terkini rumah beginilah keadaannya. Ini adalah di bahagian depan rumah. Depan rumah ni memang facing open area, tak ada rumah jiran di hadapan anda. Jadi anda boleh parking kenderaan di depan rumah anda. Kalau ada kereta sedan, anda boleh parking di bahagian depan Dan gate ini adalah gate auto gate Kalau anda nampak di sini, dia ada dia punya motor gate. Boleh pakai remote untuk buka dan juga tutup. Masih berfungsi. Sangat-sangat bagus. Dan kawasan corner lot rumah ni sangat-sangat redup Pemilik rumah dah tanam pokok supaya rumah ni condition dia redup, sejuk, selesa, tenang Dan di bahagian dinding ni owner dah buat veil dah tanam veil supaya dia cantik. Jadi tak perlu nak cat, tembok tak nampak buruk. Jadi udara oksigen lebih banyak daripada tempat lain. Sebab apa? Fotosintesis daripada pokok-pokok tumbuhan-tumbuhan ini sentiasa mengeluarkan oksigen baru supaya lebih sejuk, lebih fresh Ini adalah satu kelebihan yang sangat banyak yang saya lihat di rumah ni lah. Dan owner juga dah tanam pokok, ada pokok pinang di bahagian depan rumah lagi pun ada lagi pokok mangga, pokok buah-buahan, pokok pisang dan sebagainya. Ada gazebo, patio tambahan lagi. Alright. So kita akan masuk ke dalam rumah sebentar lagi.
sebelum tu saya nak tunjukkan lagi di bahagian corner. Tengok besar rumah ni daripada hujung sini sampai hujung sana anda boleh nampak ada pokok pinang ni semua owner tanam sebelum ni untuk bagi redup, bagi cantik supaya rumah ni dia punya sejuk, sangat-sangat selesa dan ada hydrant, fire hydrant juga untuk sistem bomber bagi anda kalau sekiranya ada emergency hydrant pun dah ada di sini. Jadi memang sangat-sangat selamat lah. Dan okey, kita masuk ke dalam rumah. Tengok di dalam bahagian rumah ini bahagian dalam rumah sangat-sangat besar. Anda boleh parking 2 kenderaan MPV Velfire Alphard boleh parking 2 di dalam ini. Dan di bahagian sini pun ada parking lagi. Anda boleh masukkan juga MPV anda di sini Jadi ruang yang sangat besar, sangat luas di dalam rumah sangat besar, sangat luas. Dan di bahagian sini adalah bahagian yang anda boleh fully utilize sekiranya ada anak-anak nak mandi, swimming pool ke, nak apa ke boleh gunakan ruangan ini untuk mandi, untuk anak-anak. Anda boleh install yang swimming pool yang ada pam angin tu anda isi, lepas tu isi air bagi budak-budak mandi di sini. Sangat-sangat bagus, sangat redup. Sebab apa? Ruang sangat besar dan persekitaran yang sangat selamat. Di samping anda ada fully gated and guarded security, hanya bayar RM80 sebulan saja. Di dalam rumah lagi selamat untuk anak-anak yang kecil, yang toddlers dia mandi, dia main dekat dalam rumah, kita boleh tengok, kita boleh jaga jadi sangat-sangat banyak advantage di samping kawasan yang redup banyak pokok dan mudah juga nak dibersihkan. Anda just perlu tembak air saja ataupun water jet ataupun scrub dah pun bersih Dan di sini ada lagi patio untuk kita panggil garden patio lah yang mana owner buat sebelum ni sebab nak bagi keadaan dalam rumah sejuk dan redup. Inilah owner buat sebelum ni supaya dia ada elemen-elemen fresh dan juga Bali punya konsep elemen fresh yang owner buat di sini. Jadi di sini boleh duduk, baca buku, berborak dan sebagainya. Memang sangat-sangat enjoy, sangat best. Pagi-pagi tu memang sejuk, embun pagi daripada kalau kita tengok di sini dia dekat dengan kawasan hutan simpan. Kita tengok map. Where is the map? Ada tadi map. Jalan Rimba Riang. Okay, direction from here to SK section 9 Kota Damansara. Okay, kalau anda lihat di sini di bahagian depan ini ada kawasan hutan simpan dan tak nampak pula. Saya shot sendiri rupanya. Okey, kalau anda lihat di sini di bahagian depan rumah ni rumah yang kita sedang review Di bahagian depan rumah ni ada hutan simpan. Okey. And then di bahagian sebelah sini pun ada lagi hutan simpan. Okey. Jadi di sini pagi-pagi memang sejuk. Memang sejuk sangat. Di samping lagi kita ada pokok-pokok lagi untuk bagi redup. Jadi embun pagi tu datang memang sangat cantik, sangat sejuk, sangat fresh. Nak bagi tahu kepada anda semua, ini adalah lokasi yang sangat-sangat sejuk, sangat redup. Walaupun di kawasan bandar, tetapi rumah ini dibuat dengan keadaan yang sangat redup, sangat sejuk. Okey, seterusnya
Di bahagian tepi rumah ni, koridor ini pun ada ruangan yang sangat besar, sangat luas. Anda boleh letak meja tambahan, kerusi seti untuk baca buku, untuk buat aktiviti, main dengan anak-anak playground, nak sidai baju pun boleh dekat sini. Ini adalah kawasan-kawasan tambahan yang anda boleh fully utilize. Dan yang paling bestnya, di bahagian luar ni kalau anda nak nampak dia punya bahagian luar ni dah siap buat flooring dah. Owner dah buat flooring dah. Tengok semua tiles, fully tiles. Ada tiles, ada kat sini pun dah di renovate flooringnya. Saya tak tahu nama apa ni kita panggil. Saya panggil flooring saja. Tapi memang cantik. Memang cantik. Sebab kalau nak buat semua ni memang makan kos yang besar. 300,000 tu kalau zaman dulu alhamdulillah boleh lagi lah. Tapi zaman sekarang 300,000 memang tak dapat nak buat semua ni. Anda kena spend lebih tinggi lagi. Sebab apa? Zaman sekarang ini kita kalau renovation 1 square feet at least dalam RM200 hingga RM250 untuk anda dapatkan kualiti seperti inilah. Kalau zaman dulu mungkin anda boleh dapat dalam RM20-30 saja build up untuk renovate dan sebagainya. Tapi zaman sekarang memang tak dapat. Dia dah kali dengan 10 kali ganda. Okey. So di kawasan sini boleh ada kipas, tengok ada plaster ceiling, ada cornice, memang cantik, memang super. Okey, di bahagian sini pula, ini adalah bahagian yoga area, reading area, sangat-sangat selesa, sangat-sangat enjoy di sini. Yang mana anda boleh luangkan masa rehat di sini, minum kopi, minum teh sambil baca buku, kemudian letakkan burung di sini So ada burung berkicau menemani anda. Seronok, sangat seronok, sangat cantik. Konsep ni adalah konsep Bali yang owner buat sebelum ini, memang sangat-sangat seronok. And then kalau anda tengok di sini, ini adalah kolam ikan. Kolam ikan yang mana ada air terjun di sini, waterfall lah, supaya kita sentiasa dengar bunyi air, kita rasa tenang, kita dapat bagi ikan makan, seronok sangat seronok. Dan di sini boleh duduk-duduk buat live macam saya buat sekarang ni. Memang sangat-sangat cantik. Ini semua ni kalau buat ni 300,000 memang tak cukup sekarang ni. Zaman sekarang ni memang perlu lebih 1 square feet pun dah RM200-300 dah. So kita boleh nampak di sini ini kawasan kolam ikan. Di sini ada air mengalir, sentiasa mengalir, ada water pump dijalankan, memang cantik. Memang selesa. And then saya nak bawa masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah anda boleh lihat rumah sangat besar, sangat luas. Build up rumah ini adalah sebesar 2,391 square feet, 5 bilik, 1 store dan 4 bilik air. Nak bagi tahu rumah ni memang sangat-sangat besar, sangat selesa. Anda tengok dalam rumah ni saja anda tengok saja anda tahu dah, ni dah banyak duit buat ni memang cantik. Tengok plaster ceiling cantik sangat. Semua tak ada bocor satu pun. And then ada lampu LED, lampu LED downlight, kemudian flooring tengok tiles semua fully tiles dari hujung sampai ke hujung, memang cantik bersinar, berkilat dan di sini anda boleh letak sofa, 5 set sofa, anda boleh letak dining table, anda boleh letak TV dan sebagainya sangat besar ruangan ni cuba anda tengok di sini saya tunjukkan ruangan ni memang sangat besar, sangat selesa. Dan yang paling best dia, semua tingkap, semua akses sudah dipasang alat keselamatan grill. Jadi orang tak boleh senang-senang nak masuk ke dalam rumah memang dah dipasang
keselamatan grill. Walaupun rumah dah ada security 24 jam, gated and guarded, ada lagi safety di dalam rumah, ada auto gate, ada grill lagi di setiap tingkap dan juga pintu. Memang sangat-sangat best. Rumah sangat-sangat selamat. Nampak keadaan rumah sangat besar, sangat luas. Di sini anda boleh letak macam-macam TV, boleh letak sofa, boleh letak kerusi urut, boleh letak dining table dan sebagainya. Dan di bahagian ruangan ini pun ada lagi ruangan tambahan. Ini masih lagi di bahagian ruang tamu. Di sini adalah storage area yang mana owner buat untuk fully utilize menggunakan seluruh build up yang ada untuk fully utilize. Jadi di sini pun boleh letakkan ruangan rehat, ada kipas, memang sangat selesa. Okay, saya tunjukkan bagaimana feeling bila anda masuk ke dalam rumah ni. Anda lihat, wow, sangat besar. Bila tengok pun boleh rasa vibe, aura rumah ni memang sangat-sangat selesa, sangat seronok. Dan saya nak bawa anda pergi ke bahagian kitchen pula. Di bahagian kitchen ini, anda lihat sangat-sangat besar kitchen area ini. Bahagian kitchen ni saya bahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, yang pertama adalah bahagian dry kitchen. Yang anda sedang lihat ini adalah bahagian dry kitchen. Lihat bahagian dry kitchen fully tiles daripada bawah sehingga separuh dinding dipasang tiles sangat-sangat cantik, tak ada tiles yang rosak pun. Dan yang paling penting di bahagian kitchen anda dapat full set kitchen cabinet top and bottom. Kitchen cabinet ni saya bagi tahu anda memang sangat-sangat mahal. Sekarang ni kitchen cabinet saja kalau anda nak buat, anda kena bayar 500 hingga RM1,000. So bayangkan sini 20 tiles ni 20 kaki 20 kaki top and bottom anda dapat beserta dengan hoop and hob kalau kalikan dengan 2.5, sini ada 2.5 2.5 dan 50 square feet 50 square feet ni kalau kali dengan harga paling murah lah kitchen cabinet 500 lah 50 square feet bahagian ini saja anda dah kena spend RM25,000. Tapi hari ni anda akan dapat sekali set ada hoop and hob siap, ada exhaust fan tarik semua asap cooking smoke terus keluar daripada exhaust fan ini dan ini adalah satu advantage yang sangat besar untuk ibu-ibu ataupun isteri-isteri atau mak-mak di luar sana. Mereka nak masak asap tidak akan terperangkap di dalam rumah yang mana kalau asap terperangkap dia akan menyebabkan bahagian dalam kitchen nanti kotor. Tapi disebabkan dah pasang, dah siap semua ni, bila anda on saja dia terus extract semua asap keluar. Jadi dinding tak akan kotor, tak akan hitam, tidak akan berbau satu rumah. Semuanya akan disedut, bawa keluar terus. Jadi inilah kelebihan dry kitchen dan kompartmen sangat banyak. Kalau anda lihat di sini bahagian bawah ada full kompartmen, bahagian atas pun ada full kompartmen. Anda nak letak rempah ratus, anda nak letak bahan-bahan, semua cukup di sini, semua boleh letak. Anda boleh simpan pelbagai storage daripada kitchen cabinet yang diberikan di bahagian top and bottom. Dan anda juga boleh tambahkan juga extra table di sini kita ada berikan juga lock, stock and barrel untuk meja dan kerusi tambahan ni untuk anda buat prepping area. Ada sayur baru beli, ada daging baru beli, ikan baru beli sebagainya. Anda boleh buat prepping area di sini, boleh gunakan boleh tambah meja di sini. Memang sangat-sangat luas kitchen ini, sangat besar. Dan kita pergi ke bahagian belakang sedikit. Okey. Di bahagian belakang ini, anda boleh lihat anda punya wet kitchen. Di sini anda punya wet kitchen ini
adalah bahagian mencuci, membersihkan makanan dan sebagainya. Dan ada kompartmen juga di bahagian belakang ini. Cukup untuk anda simpan peralatan-peralatan yang diperlukan. Ataupun anda nak letak tempat-tempat gantungan dan sebagainya. Semuanya boleh di bahagian ni, sangat besar, sangat luas, sangat selesa. 2-3 orang buat kerja pada masa yang sama pun boleh di dalam ruangan kitchen ini. Memang sangat-sangat seronok. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian belakang ini. Ini adalah laundry area. Tempat anda basuh pakaian. Dah siap dah dengan washing machine, piping, drainage, semua di sini. Tinggal campak saja baju, siap, anda boleh sidai di bahagian luar sekiranya anda nak bersihkan. Anda nak bersihkan anda punya nak bersihkan baju-baju semua, boleh bawa sidai dekat luar ni. Kalau nak cepat sikit boleh sidai dekat bahagian sini, di bahagian yang ada matahari ni, baju lagi cepat kering. Jadi sangat seronok, luas. Tanah anda sangat besar, sangat luas. So sebab tu saya cakap rumah ni memang ada full package. So di bahagian laundry area ini dah ada fully tiles. Lampu dah siap terpasang, tidak akan gelap. Kemudian yang paling best di sini ada built-in wardrobe. So di dalam di bahagian laundry, sekiranya dah basuh baju ke apa, macam contoh anda ada cadar ke, ada benda-benda yang besar ke, boleh simpan di bahagian laundry area. Dah ada wardrobe yang dipasang daripada owner. Dan wardrobe ni bukan wardrobe biasa, dia adalah wardrobe yang full wardrobe daripada floor sampai ke ceiling. Memang sangat besar, sangat banyak storage yang anda akan dapat. So advantage daripada sini memang sangat banyak. Dan saya nak bawa anda pergi kepada extended area. Maksudnya ini bukan bangunan ataupun build up asal rumah ini. Ini adalah build up tambahan daripada rumah ini, yang mana owner extend, buat lagi binaan tambahan di dalam rumah ini. Yang mana ini adalah kita panggil guest room, bilik tetamu. Bilik tetamu ini memang sangat cantik. Yang mana anda boleh lihat dia punya flooring ini adalah berkonsepkan Japanese tatami. Yang mana anda boleh rasakan vibe Bali di dalam bilik guest ini. Sebab apa? Di bahagian luar ni tadi, kalau anda lihat, ada kolam ikan, ada tempat yoga. Dan ni adalah bilik guest room. Bila anda masuk ke dalam bilik guest room ini, memang sangat cantik. Sangat-sangat cantik, sangat selesa, sangat rasa kita panggil home feeling. Sangat enjoy. Jadi bilik ini dilengkapi dengan plaster ceiling, cornice, ada kipas, ada lampu. Lampu juga didekoratkan juga supaya vibe Bali itu lebih dapat dirasai. Dan di dalam bilik ini juga telah dibenakan built-in wardrobe daripada floor sampai ke ceiling. Wardrobe ni pun sangat-sangat mahal. Wardrobe ini daripada RM500 hingga RM1,000 per square feet. Harga sekarang bukan murah. Dah dibina, dah siap. Kemudian di sini juga saya nak bawa anda tengok. Memang sangat cantik dia punya vibe. Dan di sini adalah bahagian tempat tidur. Tadi saya tunjuk ada kolam ikan di bahagian tepi kan. Ni bahagian tempat tidur dia, sebelah tepi ada kolam ikan. Lepas tu tengok luar, vibe Bali, ada burung berkicau. Wow, memang sangat-sangat enjoy. Memang sangat seronok, sangat heaven. Dan ada aircon. Dah siap aircon, ada kipas, ada lampu, ada tingkap pengudaraan yang sangat bagus, pencahayaan yang sangat terang dan sangat bagus. Walaupun siang anda tak perlu nak buka lampu lagi, pencahayaan
memang sangat bagus di dalam rumah ini. Okay. Bila anda duduk di sini, anda dapat rasa feeling di Bali memang sangat seronok, memang sangat best ya. Dan di sini juga saya nak bawa ke dalam guest bathroom. Kalau anda lihat di sini ya, tiles dia adalah tiles yang sangat unik. Konsep Bali ini ya, dibuat direka khas ya untuk keselesaan tetamu. Dan juga sink juga dibuat dalam bentuk mangkuk yang sangat eksklusif. Dan juga ada water heater sejuk dan panas, toilet bowl, bidet, tissue holder, towel rack dan toiletries di bahagian depan toilet bowl. Dan keseluruhan rumah ini memang fully green, safety memang sangat-sangat terjaga, sangat terjamin. Dan keselesaan adalah satu kepuasan yang sangat-sangat penting kepada tetamu kita. Bila dia masuk, dia dapat rasa vibe yang dibina di dalam rumah ini. Memang sangat seronok. So, di sini saya nak bagi anda rasa sendiri vibe macam mana bila masuk ke dalam. Anda dapat lihat sendiri. Wow, memang sangat besar, sangat luas, sangat cantik. So, inilah yang saya nak bagi anda rasa sendiri bagaimana bila masuk ke dalam sini. Memang rasa macam nak tidur terus, nak rehat, nak baca buku. Memang seronok. Okay, so ini adalah keadaan sebenar, keadaan terkini. Memang sangat cantik, sangat lawa. Okay, seterusnya saya nak bawa anda masuk ke bilik yang keempat, iaitu ini adalah study room. Sebelum ni owner buat study room dan dah telah pun dibina meja dan juga cupboard di dalam bilik ini. Siap dibina, ada aircon, ada kipas, full tiles. So ada wardrobe juga boleh dipindahkan, ada lampu. Jadi bilik ini sangat-sangat selesa untuk belajar, untuk anda gunakan. Tapi sekiranya anda tidak mahu menggunakannya untuk buat study, anda boleh buat dia jadi bilik tidur, boleh jadi maid's room dan sebagainya. Tidak ada masalah. So kita hanya perlu relocate saja meja-meja study ataupun wardrobe yang bersesuaian ya. Kita boleh adjust ikut kesesuaian dan keperluan anda. Okey, di bawah ini seterusnya saya nak bawa anda tengok toilet di bahagian bawah. Ini adalah toilet di bahagian bawah yang mana dilengkapi dengan shower, dilengkapi dengan toilet bowl, bidet, pipe dan sink, mirror. Kita ada juga towel rack. Okey, lengkap semua. Okey. Seterusnya saya nak bawa anda naik ke tingkat atas. Kita akan naik tangga pergi ke tingkat seterusnya iaitu tingkat 2. Jadi nak bagi tahu tangga ni memang sangat besar, sangat luas dinding dia sangat besar dan luas. Apa yang saya cadangkan di bahagian tangga ni anda boleh fully utilize menggunakannya buat Hall of Fame, gantung gambar-gambar, medal, award dan sebagainya. Kerana di bahagian tangga ini anda ada ruang yang sangat luas untuk anda gunakan, untuk anda decorate. Letakkan gambar-gambar keluarga, gambar pencapaian, gambar graduasi, gambar award anda, dan gambar kenangan anda. Anda ada lebih daripada, kalau ikut saya di sini 1000 square feet anda boleh gunakan berapa banyak kenangan yang anda boleh cipta di rumah ini, pelbagai kenangan, pelbagai keindahan yang anda boleh buat. Okey. Dan saya nak bawa anda terus naik lagi ke bahagian ruangan atas. Ini adalah satu lagi ruangan untuk hall yang anda boleh fully utilize, iaitu ruangan hall nombor 2 bahagian atas. Sekiranya hall yang pertama anda tengok dah terlalu ramai, anda masih boleh bawa tetamu atau keluarga ke hall nombor 2 yang lebih privacy. So di sini anda boleh letak sofa, anda boleh letak TV, kat sini sudah ada kabinet, anda boleh fully utilizekan yang ada. Boleh letak bean bag, so boleh letak
PS5, main game di sini, games area dan sebagainya. Jadi di bahagian atas ni sangat-sangat seronok bila anda tengok keseluruhan flooring di bahagian atas ni fully pakai yang mana pakai ni memang cantik, tak ada rosak, tak ada tertanggal, semua dah di shellac, bersinar, berkilat. Anda boleh nampak muka anda daripada bahagian pakai ini sendiri. Punyalah cantik. Dan ada kipas, lampu, fully grill, curtain rail, semua dah siap. Dan ini adalah satu kelebihan yang sangat banyak, sangat bagus untuk anda tengok. Dan seterusnya saya nak bawa anda kepada master bedroom. Di master bedroom ini anda boleh lihat sangat besar, sangat luas, dilengkapi dengan flooring, dengan downlight, kipas, aircon dan setiap tingkap ini dah digrillkan, dipasang alat keselamatan grill dan juga pencahayaan sangat penting. Cahaya yang masuk ke dalam bilik mestilah sangat-sangat mencukupi. Jadi kalau waktu siang tak perlu buka lampu pun dah terang menerang dah. Bagaikan jalan yang disuluh dengan terang. Okey. Dan di dalam master bedroom ni anda perlukan ruang yang luas. Jadi ruang yang luas yang anda lihat ni anda boleh letak queen ataupun king bedroom. Anda boleh letak queen ataupun king bed yang besar. Lepas tu anda boleh letak juga working desk untuk anda buat kerja dan sebagainya. Anda boleh letak juga anda punya exercise tools untuk anda nak buat exercise dan sebagainya. Okey, seterusnya saya nak maklumkan juga di dalam master bedroom ini dah dilengkapi dengan built-in wardrobe daripada floor sampailah ke ceiling. Sangat besar, sangat luas. Dan yang specialnya tentang wardrobe ini, anda ada makeup table yang anda boleh gunakan. Nampak? So makeup table ini siap ada lampu lagi. Storage memang sangat banyak. Tak payah cakap anda tak perlukan lagi ruangan storage yang baru. Anda boleh simpan semua barang-barang anda di dalam ini. Seterusnya saya nak bawa anda tengok pula ke dalam master bathroom. So master bathroom juga dilengkapi dengan shower panas dan sejuk, toilet bowl, bidet and pipe. Lepas tu ada sink, ada mirror dan juga ada hook towel rack untuk top and bottom. And ada 2 towel rack top and bottom. And then ada tisu juga sekiranya tissue holder diperlukan. Dan seterusnya saya nak bawa anda kepada bilik yang seterusnya iaitu bilik nombor 2. Untuk bilik bujang ada aircon, ada curtain, rail, cupboard, meja, study table, kipas, lampu, semua sudah dilengkapi. Dan yang paling penting anda juga ada wardrobe daripada floor sampai ke ceiling. Sangat besar. Dan seterusnya saya bawa ke bilik yang ketiga. Ada aircon, ada kipas, ada lampu, fully flooring pakai. And then bilik ini juga ada wardrobe daripada floor sampai ke ceiling. Sangat besar, sangat selesa. Jadi wardrobe ini anda boleh tengok daripada master bedroom, daripada second bedroom, third bedroom, guest room, semua ada wardrobe daripada bawah sampai atas. Yang mana wardrobe ini bukan murah. Wardrobe ni mahal, RM500 per square feet. Kalau tadi saya tunjuk 25 square feet area saja, 20 square feet saja dah kos anda sebanyak RM25,000. Itu untuk kitchen. Tambah lagi dengan wardrobe lagi RM50,000. Total dah RM50,000 value yang anda dapat untuk rumah ni. Dan yang paling penting untuk bedroom 2 dan 3 dia ada attached bathroom sharing concept yang mana anda akan dapat juga water heater sejuk dan panas, toilet bowl, ada sink, ada mirror, ada towel rack, top and bottom, ada tissue holder juga.
So keseluruhan toilet ini dah dilengkapi dengan tiles daripada top sampai bottom daripada top sampai bottom semua ni dah fully tiles. Anda dah tak perlu lagi dah buat apa-apa, tinggal masuk guna saja. Dan keselamatan juga, grill telah dipasang untuk keselamatan So, saya nak tunjukkan keadaan bagaimana view menggunakan drone di kawasan rumah ni. Nampak memang sangat cantik. Ini adalah rumah yang paling strategik untuk kawasan ini kerana bila masuk saja daripada security di sini, anda masuk, anda terus nampak rumah anda. Dan di bahagian depan anda ni ada lagi kawasan yang anda boleh utilize. Di bahagian tepi pun anda ada kawasan yang boleh utilize. Inilah rumah yang paling baik, paling cantik untuk kawasan ini daripada ratusan rumah yang lain. Ini adalah the most strategic location untuk rumah ni. Dan di bahagian kiri dan juga kanan rumah ini ada hutan simpan dan setiap pagi, embun pagi datang sejuk, memang sangat-sangat seronok, sangat best. Okay, so tadi saya tunjukkan, tengok bila masuk saja anda boleh nampak memang sangat-sangat cantik Okay, kita tengok lagi keadaan di rumah ni, bila bagaimana ada punya laluan masuk saja, belok ke kiri, okey dah sampai. So dekat sini saya nak tunjukkan anda mempunyai parking tambahan di rumah ni. Tadi dalam rumah anda dah boleh parking 2 MPV yang besar. Alphard Vellfire Starex dah masuk dalam rumah parking kereta besar Di bahagian luar anda boleh letak lagi kereta sedan Di bahagian tepi ni anda boleh letak 2 kereta sedan lagi. Lepas tu di bahagian depan rumah lagi anda boleh letak lagi 2 kereta sedan. So total untuk rumah ni anda at least boleh letak 6 kereta kenderaan. Biasanya anda ada 2 MPV, 4 sedan yang anda boleh gunakan, anda boleh parking di kawasan anda sendiri. Bayangkan rumah nilai hanya 1.5 juta, anda boleh dapat 6 parking lot yang anda boleh gunakan untuk rumah anda Memang sangat selesa. Contohnya anak seorang satu kenderaan anda satu kenderaan, isteri satu kenderaan anak pula ada 4 orang setiap orang ada kenderaan masing-masing. Jadi parking memang cukup. Tak perlu risau, tak perlu berebut parking, tak perlu bergaduh Parking memang banyak untuk rumah ni. Jadi ini antara satu kelebihan yang anda boleh gunakan untuk rumah ni. Okay, and then bila masuk pun ada auto gate boleh buka, thank you, you're welcome. Okay, tengok rumah besar sangat. Wow. So ini keadaan rumah yang sebelum ni, sebelum saya buat photoshoot. Okay, tapi sekarang keadaan dia dah lagi cantik lah yang photoshoot saya tu. Okay, alright, nampak cantik sangat. Wow, memang cantik, memang awesome. So tengok keadaan rumah ni saya tunjukkan memang besar, memang luas, memang cantik. So apa yang anda perlu buat sekarang ini, anda hanya perlu ambil tindakan segera untuk datang, tengok sendiri rumah ni, rasa sendiri vibe di rumah ni macam mana and then cepat-cepat ambil tindakan kerana setakat ini saya cuma ada satu saja rumah ini, iaitu 2 tingkat corner lot Kota Damansara Section 9 yang locationnya sangat cantik, sangat bagus, sangat awesome. Dan siapa cepat dia dapat, saya akan berikan link appointment di ruangan komen di bawah. Anda hanya perlu isikan saja appointment form yang saya berikan dan kita akan arrange untuk tengok rumah. So appointment dibuka daripada pukul 5 petang sehingga pukul 7 petang sahaja. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.